Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ialah sedikit perkongsian bagaimana cara penggunaan CIDS Suits Pro. Baik, apabila cikgu-cikgu mula melancarkan ataupun buka apps CIDS Suits Pro ni, sama ada melalui Windows ataupun Mac OS, MacBook, yang pengguna Apple lah. Yang pertama ialah saya sarankan cikgu-cikgu akan ada paparan seperti ini. Okay, menu-menu dia. So yang pertama ialah saya sarankan cikgu-cikgu pergi ke bahagian setting dahulu. Kerana di bahagian setting ini, di sebelah kiri ni, sebelah kiri pun ada butang di mana cikgu boleh cari button setting. So di bahagian setting inilah cikgu kena isikan username dan password yang sama untuk cikgu log masuk ke dalam sistem CIDS. Okey, ataupun acmodel.net, cikgu kena gunakan username dan password yang sama. Kemudian saya sarankan agak penting lah, yang ini ialah cikgu masukkan Gemini API key. So kenapa kena masukkan ini? Ini ialah key ni akan digunakan untuk AI menjana RPH cikgu dan kemudian dimasukkan dalam sistem CIDS. Jadi kalau cikgu nak tengok macam mana untuk dapatkan Gemini API key ni, boleh klik ke bahagian tutorial ini. Jadi saya ada bantu di situ bagaimana untuk cikgu dapatkan Gemini API key. Cuma saya nak tekankan kat sini, untuk dapatkan Gemini API key ni, cikgu tak boleh guna akaun delima kerana dia ada restriction. Jadi cikgu boleh gunakan akaun email Gmail yang biasa, Gmail yang biasa, bukan MOE DL ataupun bukan email delima. So cikgu kena log out balik, kemudian sign in balik menggunakan akaun Gmail biasa, dan boleh pergi ke bahagian Google AI Studio ataupun cikgu Google je Gemini API key. Di situ cikgu boleh dapatkan, boleh tonton di tutorial ini. Saya ada sharekan dengan detail lah macam mana untuk dapatkan. Kemudian bila cikgu dah generate Gemini API key, cikgu pastekan di sini dan klikkan simpan tetapan. Okey, ini perkara pertama yang cikgu kena buat dahulu. Okey. Kemudian bahagian yang setiap minggu yang kita akan gunakan untuk menghasilkan RPH ialah di bahagian RPH Assist. Okey, di bahagian RPH Assist ni. Jadi sekarang ni cikgu kena muat turun dulu. Bila dah selesai bahagian setting tadi, dah isi semua username, password dan API key, so pergi ke RPH Assist dan klik pada butang muat turun jadual waktu CIDS. Okay, so di sini kita boleh nampak lah sistem dia akan ambil semua jadual waktu yang cikgu dah isikan di CIDS dan dia akan muat di sini. Jadi kalau cikgu rasa dah okey, kita boleh teruskan. Tapi saya sarankan cikgu semak dulu bilangan murid untuk setiap kelas ya. Macam saya kelas ini ada 40, ini ada 29, ini ada 29, ini ada 29, 28, okey, 28, 28. Okey. Jadi ini dia akan auto save lah. Baik, kemudian cikgu kena pergi ke bahagian yang kedua ni, pilih tarikh yang cikgu nak jana RPH untuk seminggu terus. Okey. Contohnya ini ialah pada 21, jadi kita pilih 20 lah. 20 ialah MIW yang sistem akan cari nanti sehingga ke 24. Ini dipanggil sebagai minggu pembelajaran. So yang ni penting ya cikgu. Okey. Maksudnya kita target mana minggu yang kita nak jana RPH tersebut. Okey, kemudian yang ini secara optional, apa bahan bantu mengajar yang biasa cikgu guna. Biasanya saya guna yang inilah. Jadi cikgu boleh buat tetapan sendiri. Dan sebelum cikgu klik bahagian jana RPH automatic,
Cikgu kena pastikan bahagian CIDS cikgu untuk minggu ini telah ada MIW yang dicipta. Boleh pergi ke bahagian RPT, kemudian cikgu perlu pastikan pada tarikh ini telah ada MIW yang dicipta untuk semua kelas ini. Untuk semua kelas ini ataupun bukan untuk semua kelas, maafkan saya. Untuk semua subjek ini telah ada MIW bagi tarikh yang kita pilih. Logiknya ialah macam mana AI dia nak baca apa standard pembelajaran yang cikgu nak ajar pada minggu tersebut, sama ada pada sesi pertama, kedua ataupun ketiga. Dan untuk kelas yang tersebut lah ataupun mata pelajaran. Logik lah kan. Jadi kalau cikgu tak isi MIW, tak ada standard pembelajaran, macam mana AI nak tahu apa yang cikgu nak ajar? Jadi kena pastikan isi MIW. Okey, jika dah ada MIW, pada minggu yang cikgu nak buat, contohnya minggu ini, jadi bolehlah klik bahagian jana RPH. Okey, so bila kita klik jana RPH, kita nampak di bahagian log terminal ini, dia telah mula melancarkan automasi ataupun AI lah untuk dia cipta RPH bagi setiap kelas. Jadi yang ni akan ambil masa cikgu, dia akan ambil masa mungkin dalam 5 minit. Tak tahulah, ikut kalau cikgu banyak kelas maka dia akan lama lah dia akan ambil masa. Mungkin sekitar 5 minit ke 6 minit, mungkin sampai 8 minit, bergantung kepada subjek dan kelas yang cikgu ajar. Okay, so yang ini kita biarkan sahaja. Dia akan sampailah nanti dia akan bagi tahu dekat bawah ni RPH telah berjaya disimpan. So bahagian ini dia dah beritahu tugas selesai. Okay, tugas selesai maksudnya sistem telah berjaya menjana semua RPH bagi MIW yang telah dipilih. Okay, sekarang ni kita check. Betul ke RPH telah dijana? Baik. So ini ialah saya punya RPH. Jadi kalau kita semak, okey, so untuk tarikh yang dipilih ni, bagi kelas ini dan subjek ini telah ada RPH yang telah dicipta. Okey, kalau kita tengok dia macam duplicate. Okey, dia ada duplicate. Kenapa? Sebab sudah ada RPH yang dicipta sebelum ini. Jadi sepatutnya ada RPH 1 dan 2. Sebab untuk kelas ini ataupun untuk subjek ini hanya ada 2 sesi pembelajaran dalam seminggu. Tapi bila saya klik tadi, dia jana semula, so dia jadi 2 kali lah. Jadi kalau tidak ada sebarang RPH di sini, maka akan adalah RPH 1 dan RPH 2. Okey. Kalau kita klik, kita akan nampak di sini dia akan ambil bahagian standard pembelajaran ini dan dia akan buat semualah objektif pembelajaran dan semua fasa dalam 5E. Okey, termasuklah bahagian penilaian dan last sekali ialah bahagian refleksi. Cikgu kalau nak ubah, cikgu boleh macam biasalah pergi ke bahagian sunting. Cikgu ke bahagian sunting dan bolehlah ubah mengikut kesesuaian yang cikgu rasa perlu. Di bahagian bawah menilai ni pun ada saya sisipkan. Saya minta AI untuk sisipkan berapa pelajar yang mencapai objektif pembelajaran dan mungkin yang perlu bimbingan lanjutan. Okey. Jadi cikgu boleh edit mengikut keperluan cikgu lah. Jadi dia sangat mudah sebenarnya membantu cikgu untuk sediakan RPH bagi setiap minggu. Okey. Cuma masalah tadi sekiranya ada RPH yang lebih yang dijana, macam ni kan, kita rasa alamak banyaknya yang ini kan, so cikgu boleh delete secara manual lah. Ataupun kalau cikgu nak clearkan semua RPH, katakanlah cikgu tertekan automasi, kemudian dia berjalan untuk minggu ni, jadi ada banyak RPH yang dijana. So untuk minggu ni, MIW minggu ni cikgu nak delete, nak clearkan RPH untuk minggu ni, sebab dah tersalah tekan automasi tadi kan, RPH assist tadi. So apa yang cikgu boleh buat, okey, ialah kita ada fungsi RPH deleter. Jadi RPH deleter ini sebab dia
Cikgu nak hati-hati kalau salah pilih MIW mungkin dia akan delete bahagian MIW ataupun tarikh yang kita rasa kita nak tapi pun kita silap tarikh. Jadi kita terclearkan RPH. So hati-hatilah. Jadi saya masukkan fungsi ni, betul ke cikgu nak delete RPH? So kalau betul, cikgu type lah saya ingin delete RPH. Okay, so klik pada padan RPH. Jadi tadi saya nak clearkan MIW pada minggu 20 hingga 24. Jadi kita pilih dan kemudian kliklah hapus semua RPH. So kita biarkan sistem detect dulu mana RPH berkaitan dengan 20 ke 24 ini, tarikh ni. Okay, so kita biarkan dulu. Cuma saya nak ingatkan dia akan hapuskan RPH untuk semua subjek pada minggu tersebut. Maka dia clear lah minggu tersebut. Tapi tak apa, cikgu boleh tekan semula automasi RPH untuk create semula RPH. Okay, jadi kalau nampak ni semua 22 ni ialah minggu RPH yang ada pada tarikh ini. So dia tengah buang secara manual. Bukan manual lah, automatic. Kalau cikgu nak buang secara manual lah, makan masa, kena klik satu RPH dan kemudian kena klik hapus kan. Ini dia automatic, dia akan buat untuk cikgu lah. Tunggu sekejap. Okay, 18 per 22, 19, 20, 21, 22. Okay, so dah selesai semua RPH yang ini yang saya tak nak pada minggu ni telah dibuang. Okay, jadi kita semak di laman web CIDS. Okay, cikgu tengok untuk subjek ini matematik tingkatan 4 pada minggu ini, okay, sudah clear, tak ada dah sebarang RPH yang dicipta. Okay, dia dah hapuskan kesemuanya. So cikgu boleh buat semula lah, boleh run balik automasi RPH seperti yang saya tunjuk sebelum ni. Ialah satu lagi fungsi iaitu schedule assist. Okay, jadi fungsi ni ialah untuk cikgu upload secara automatik jadual yang cikgu ada. Dia akan upload terus masuk ke bahagian jadual waktu dalam sistem CIDS. Baik, so contoh ini jadual saya dalam bentuk PDF. Okey, tapi apa yang cikgu kena buat? Yang pertama ialah jadual waktu yang lama mesti dinyah aktif dahulu lah. Ini jadual yang lama, contoh. Okey, kita perlu tamatkan jadual dahulu. So, kita tamatkan dulu jadual. Okey, jadi sekarang ni kalau kita klik semula pada jadual waktu, dia akan kosong lah. Okey, so sekarang ni saya nak demo macam mana saya nak upload jadual yang saya baru dapat ke dalam sistem CIDS menggunakan CIDS Suits Pro. Okey, jadi yang pertama contohnya saya print screen ataupun saya screenshot dahulu saya punya jadual. Okey, kemudian pergi ke bahagian schedule assist. Okey, klik kat sini dahulu. Okey, jadi yang ni kalau cikgu memang dah ada simpan dalam bentuk PNG ke JPEG ataupun dalam bentuk PDF. Okey, kalau cikgu tak nak, cikgu boleh print screen atau screenshot, boleh command V ataupun control V. So dia akan masuk di sini. Okey, jadi cikgu boleh klik analisis jadual waktu. Jadi AI akan menganalisis jadual waktu untuk cikgu. So sekejap je dia akan hasilkan jadual waktu dalam bentuk macam ni lah, lajur yang sama seperti mana dalam sistem CIDS. Okey, untuk kelas kalau cikgu tengok dia letak sahaja nama, contoh 4 Firdaus ni. Sebab apa? Sebab dia tak tahu 4F ni ialah 4 apa. So dia guess sahaja 4F tu ialah 4 Firdaus. Jadi kalau cikgu nak ambil nama kelas daripada sekolah cikgu, so saya sarankan klik pada bahagian ni lah, muat turun senarai kelas di CIDS.
Okay, so kita bagi dia masa sekejap untuk dia download senarai kelas. Okay, so sekarang ni dia dah download senarai kelas. Jadi kita tengok, okay, 4F ialah 4 Farabi. Jadi ini semua senarai kelas daripada sekolah cikgu lah, dalam sistem CIDS. So cikgu boleh pilih lah 4 Farabi, 5 Farabi. Okay, so 5 Farabi. Ini pun sama, 5 Farabi. Okay. So cikgu boleh ikut balik jadual yang ni buat secara berhati-hati lah, supaya nanti bila di-upload kita boleh aktifkan terus lah. So kita tak perlu kalau ada buat kesalahan, bila kita dah aktif nak kena buat semula kan. So kita check dulu. Okay, so bila dah semak semua ni kan, cikgu dah check semua ni apa semua, so boleh klik pada import ke CIDS. Okay, so kejap ya, bagi saya masa sekejap untuk saya semak. So ini ialah 5F, Selasa 5B, 5 Bukhari, 2 Bukhari. Okay. Kemudian 5 Bukhari, 5 Bukhari lagi. Okay, kemudian barulah 2 Bukhari. Kemudian hari Rabu 2B, 2J, 2 Bukhari. Kemudian 2 Jabir. Hari Rabu, hari Khamis 4F, 2J. 4F, 2J. Okay. Dan hari Jumaat 5F, 5B. Jumaat 5F, 5B. Okay. So kalau jadual cikgu memang dah ada nama kelas, dia tak ada masalah. AI akan terus letakkan di situ. Okay, so kalau tak, okay, ada dekat sini, kita kena tukar pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Okay. So kita klik pada import CIDS. Okay. So di bahagian terminal ni kita boleh tengok dia tengah mula memasukkan jadual kita ke dalam sistem CIDS. Okay, nampak dia membuka halaman jadual waktu. Okay, kalau kita tengok sekarang ni dia tengok memasukkan data ke dalam jadual waktu CIDS lah. Jadi kita biarkan semua jadual ini dimasukkan satu persatu. Okay, 10, 11. Simpan keseluruhan jadual. Okay, tugas import jadual telah selesai. Baik, maksudnya sekarang ni sistem telah berjaya memasukkan semua jadual yang cikgu dah screenshot tadi dan di-convertkan kepada data melalui AI lah. Okay, sekarang ni kita tengok betul ke jadual telah dimasukkan. So ini ialah jadual tadi, masih kosong lah. So sebab kita tak refresh lagi. So kita refresh balik. Okay, jadi sekarang ni kita tengok semua data untuk jadual telah diisi. Cuma ada baris yang berwarna merah ni. Ini sebab apa? Ini kerana bahagian masa ni telah melebihi tetapan waktu sesi pembelajaran tamat. Ini kita ubah je lah. 4.30 PM. Okey, kemudian kita sebelum tu kita check semula. Okay, 3 waktu, 2 waktu, 1. Okey, jadi waktu pun semua betul lah. Waktu semua betul. Jumlah RPH pun semua betul. Okey, ada satu ni 2 after 3 waktu. Okey. 2 hari. 2 waktu. 2 waktu. 3. Okey. So tak ada masalah. Semua dah betul. Jadi cikgu simpan dulu. Baik. Kemudian kembali. Sebelum kita aktifkan, kita tengok tak ada lagi baris yang berwarna merah. Okey.
Jadi sekarang ni kalau tak ada apa-apa perubahan dan cikgu dah berpuas hati, maka bolehlah klik aktifkan jadual di sini. So klikkan aktifkan jadual, sahkan pengaktifan. So sekarang ni jadual ni telah pun diaktifkan dan boleh digunakan oleh sistem CIDS Suits Pro untuk menjana RPH cikgu. So kalau kita klik di sini, kita boleh paparkanlah jadualnya. So ini jadual kita. So betapa mudahnya daripada jadual yang kita ada dalam bentuk gambar untuk kita convert melalui AI, kemudian sistem CIDS Suits Pro akan terus hantar jadual ke CIDS, sistem CIDS. Okay, jadi kita tak perlulah klik satu-satu kan. Dia agak makan masa untuk klik satu demi satu. Baik, seterusnya ialah fungsi bagi LPT Assist. So, cikgu boleh klik di bahagian sini ataupun di menu sebelah kiri. Okey. Katakanlah sekarang ni saya belum ada lagi RPT untuk fizik tingkatan 4. Okey, jadi saya pilih dulu mana-mana RPT yang ada. Okey, so sekarang ni kita pergi, dia akan loadkan seperti mana website IC lah. Dia akan loadkan ataupun dia akan buka website CIDS ataupun website icmodel.net. Kemudian kita pergi kepada RPT. Okey, sekarang ni kalau kita tengok masih belum ada fizik tingkatan 5. Jadi cikgu cipta dulu RPT. So, tingkatan 5. Sains dan Matematik. Okay, fizik. Baik, so kita cipta RPT dulu. Okay, so ini ialah RPT yang telah dicipta. Okay, sekarang ni untuk masukkan RPT bagi semua minggu pembelajaran daripada minggu pertama sehinggalah minggu yang terakhir ialah kita akan gunakan Gemini Gems. Okay, iaitu personalized Gemini khas yang saya cipta untuk create RPT lah. So saya sarankan cikgu boleh buka di sini. Gemini Gems. Tapi cikgu kena sign in lah. Ataupun cikgu copy URL. Okay, kemudian pastekan URL tersebut di sini. Okay, dan kemudian inilah Gemini Gems untuk menjana RPT. Ada dua dokumen yang cikgu perlukan. Yang pertama ialah DSKP. Kalau saya nak cipta RPT untuk fizik, so saya perlukan DSKP fizik tingkatan 4. Dan kemudian yang kedua ialah takwim persekolahan. Seboleh-bolehnya lengkap yang ada peperiksaan, yang ada cuti, yang ada peperiksaan pertengahan tahun, peperiksaan akhir tahun dan sebagainya lah. Okay, jadi dua perkara ni perlu di-upload ya. Jadi saya dah sediakan. Jadi dua yang ini saya perlu upload ke Gemini Gems. Okay, kemudian pergi balik ke CIDS Suits Pro, copy prompt. Gunakan prompt yang telah disediakan, kemudian pastekan di sini. Dan kemudian cikgu klik sahaja submit. Pastikan cikgu pilih Pro ya. Kita hanya guna sekali sahaja untuk buat janaan bagi RPT ni. Okey. Jadi cikgu tunggu sahaja sekejap sehinggalah Gemini Gems menghasilkan RPT dalam bentuk table ataupun CSV. Okey, so kita tunggu sekejap. Okay, dia tengah scan semua dokumen yang penting dan juga dia cuba masukkanlah standard pembelajaran mengikut jadual pembelajaran yang available. Jangan lupa ya, dalam takwim cikgu mesti letakkan minggu pertama tu seperti yang telah digazetkan ialah minggu pertama persekolahan yang tiada sebarang PDP. Okey, so dia ambil masa sikit lah sebab dia nak susun.
Okay, so kalau kita tengok dia sedang membaca kita punya DSKP, dan sambil tu dia meshkan dengan kita punya RPT. Jadi kalau kita tengok dalam kita punya prompt ni, memang saya dah letakkan kesemua standard pembelajaran mesti dihabiskan sebelum peperiksaan percubaan SPM bagi tingkatan 5 ataupun sebelum peperiksaan akhir tahun. Okay, cikgu boleh olah ya prompt ni mengikut kesesuaian. Okay, kita tunggu sekejap lagi sikit. Dia memang perlukan masa sebab dia nak buat dengan teliti, nak pastikan setiap standard pembelajaran yang ada dalam DSKP tu tidak terlepas pandang, dimasukkan ke semuanya. So penting bila telah dijana RPT kita nanti dalam bentuk table, cikgu kena double check semula. Jika ada sebarang kesilapan kecil, bolehlah cikgu betulkan ya, ataupun prompt semula untuk dapatkan. Okay. Okay, kita tengok dia dah mula menyusun. Okay, so kadang-kadang dia keluar dalam bentuk macam ni. Jadi kita boleh pilih kat sini, generate dalam bentuk CSV untuk saya download. Okay, dia dah ada dah. Okay, dia dah ada dah. Bawah ni dia keluar lambat sikit. Jadi cikgu open dan ya, cikgu klik download. Okay, so dia dah berada dalam folder download. Jadi cikgu boleh double klik. Okay, baik, tengok. So kalau kita semak sekarang ni, minggu pertama tiada. Sebab apa? Dia dah allocate untuk minggu pertama persekolahan. Okay, saya tak akan masukkan ke semua minggu ya cikgu. Saya masukkan mungkin minggu pertama. Cikgu ambil sampai catatan tu. Okay, saya ambil minggu pertama sehingga minggu kedua sahaja. So saya copy command C ataupun control C, pergi semula ke CIDS Suits Pro kita ni. Okay, kemudian isi nama rekod, contohnya FZ T4 Fizik T4M1. Maksudnya kita akan bermula dengan minggu yang pertama. Kemudian apa yang cikgu copy tadi ni, bahagian ni kan yang cikgu copy tadi, command C atau control C, pastekan di sini, command V atau control V. Kemudian cikgu boleh klikkan bahagian ini ya, iaitu imbas RPT automatic. Okey, klik di sini. Jadi dia akan tukarkan dalam bentuk jadual untuk dia bersedia masukkan ke dalam bahagian RPT nanti. So cikgu boleh check di sini. Okey, kalau dah puas hati, so sepatutnya dia akan sampai minggu ke terakhir lah, 43. So kita ada 43 minggu pembelajaran. Okey, so kalau dah sedia, boleh klik salin RPT ke CIDS. Jadi kalau cikgu perasan, cikgu nampak di sini, dia membantu cikgu untuk mengisi RPT satu per satu. Jadi janganlah tutup CIDS ni, biarkan sahaja sehingga dia selesai mengisi minggu pembelajaran sehinggalah minggu ke 40. Okay, jadi cikgu tak perlu klik lah, biar je. So apa yang dah kita isi, dia dah extract tadi daripada jadual tadi, semua dia akan masukkan satu per satu ke dalam minggu pembelajaran. Okey, baik. So sekarang ni katakanlah sebab saya masukkan minggu 1 dan minggu 2 sahaja. Jadi kalau kata kita masukkan sehingga minggu ke-40, maka akan lengkap lah sampai 40 minggu. So MIW dia akan follow RPT. Jadi penting untuk sepatutnya setiap tahun cikgu isi dahulu bahagian ini supaya nanti kita boleh gunakan fungsi RPH Assist ini untuk kita generate ataupun jana RPH secara automatik. Sebab fungsi RPH Assist ini tak boleh kita jalankan selagi mana tak siap kita punya RPT. Okey, so
Kalau kita tengok RPT tadi dah timbul dah kan fizik ni. So kalau kita buka, okay, so dah ada dah tadi. Dia dah melekat dah di situ. So dia tak hilang dah lah. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian bagaimana kita boleh menggunakan RPT Assist ni dalam membantu kita untuk menjimatkan masa kita supaya lebih produktif dalam mengurangkan kerja pengkeranian. Okay. Sebelum saya tutup tu, nama rekod ni cikgu letakkan nombor 1 ya untuk bahagian yang pertama ni. Nanti sistem akan terus susun M1, minggu 1, M2 dan seterusnya. Okey. So sekadar itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.